kawan dia ni, kita bagi Amira, bukan nama sebenar. Tiba-tiba Amira ni ketawa dengan penuh sinis sambil pandang ke arah diorang satu persatu. Lepas tu dia pergi balik ke atas katil dan tidur. Tapi cara dia tidur tu pelik tau. Cara dia tidur tu lurus macam mayat. So malam tu diorang hanya terdiam and tak tidur sebab diorang nak jaga Amira tadilah kan. Sebab dia berkelakuan pelik malam tu. Selepas je azan subuh, diorang semua terlelap. Bangun je daripada tidur, diorang tengok katil Amira tadi tu dah kosong. So diorang cepat-cepatlah pergi ke bilik 15 kan, which is bilik yang Amira tidur seorang-seorang malam tadi tu. Bila sampai kat sana, diorang terkejut sebab tengok Amira ada dalam bilik tu. And Amira pula terkejut tengok diorang ni datang beramai-ramai kan. Seolah-olah macam tak ada apa-apa kejadian pula yang terjadi subuh tadi. So bila diorang ceritakan semua apa yang terjadi dekat Amira, Amira macam kerutkan dahi tau. Dia kata, saya tidak datang ke bilik 16. Bagaimana mahu ke sana kalau saya teruk kena ganggu semalam di bilik ni? Lepas tu, diorang semua terdiam dan pandang each other. Tapi Amira tak ceritakan pun apa yang berlaku pada diri dia. Sampaikan Amira minta izin untuk keluar dari hostel keesokan harinya tau. So, cerita seram yang kedua pula terjadi kepada Ariana, which is pemilik cerita ni, dan juga kawan-kawan dia dekat bilik 16. So hostel diorang ni agak pelik sebab ada hutan dan hostel tersebut sebenarnya adalah bekas kebakaran. Dulu pernah terbakar lah dekat situ. So malam tu diorang semua sama-sama tengok cerita seram dekat Netflix. Pukul 1 pagi tu korang terdengar ada suara budak menangis dekat tingkat bawah. Hostel diorang ni ada 2 tingkat tau. Bangunan sebelah kanan ada bilik 1 sampai 15. Bangunan sebelah lagi adalah bilik 16 sampai 20.